murid beri perhatian. Lah, mesti belajar. Apakah ini? Saya mahu hilangkan semangat belajar mereka. Baiklah, Dr. Jahil. Belajar itu membosankan. Biarkan mereka gagal dan malas. Sebarkan kebencian, malukan kawan-kawan. Ini sangat tidak benar. Teknologi tak sepatutnya menyakiti manusia. Teknologi berperanan memudahkan dan membantu manusia. Saya perlu buat sesuatu. Hahaha, tiada siapa boleh kalahkan saya. Semua robot boleh musnahkan dengan gelang ini. Namun, kemenangan Aiman tidak lama. Puncak serangan adalah daripada robot angkuh. Hahaha, siapa hebat sekarang? Adel tak penting. Sombong dan bersetinggi kunci kehebatan. Kenapa kamu berubah begini, Aiman? Perlu kamu bukan murid begini. Nampaknya saya kalah, cikgu. Saya kalah dengan nafsu. Saya sombong. Tak berangkuh. Dan akhirnya kekuatan ini memakan diri saya sendiri. Maafkan saya, cikgu. Saya terlupa bahawa adat dalam bawah setiap ilmu itu sangat penting. Aiman tekad untuk berubah. Dengan adab dan ilmu di dada, Aiman akan berusaha sepenuhnya menggunakan kuasa yang diberikan sebaiknya. Aiman mengangkat tangan ke langit dan mengaktifkan kuasa RPM. Apabila adab, ilmu dan kemahiran digabungkan, maka lahirlah cahaya ilmu. Saya yakin setiap murid boleh jadi viral kerana semua murid tahu dan mahir. Cuma yang paling penting adalah mahir dengan adab kerana ilmu tanpa adab ibarat pokok tanpa buah. Adira RPM.